Jom Jamal Cikit. Lepas balik kerja tu kan, tak payah pening-pening nak lepak kat mana. Sekarang Gepuk Ika dah buka sampai 8:30 malam. So senang gila. Boleh singgah menggepuk dulu sebelum balik rumah. Betul tu. And korang boleh duduk dekat dalam atau dekat luar. Dekat sini ada 3 jenis gepuk untuk korang pilih. Set A ni simple, puas, memang cukup untuk kenyang. Set B pula lengkap dengan kobis goreng bagi ekstra rasa. Dan set C yang ni special sebab ada terung goreng. First time kan jumpa gepuk siap dengan terung goreng, memang lain dari yang lain. Portion Gepuk Ika ni pun memang banyak. So memang berbaloi dengan harga yang korang bayar. Ayam dia pula goreng tak terlalu kering dan dalam dia masih juicy, lembut dan perampan dia pun just nice. Cukup rasa tanpa overpowering lah. And sambal gepuk dia pula mula-mula rasa macam okey je, tapi bila dah masuk second bite tu berasak kepala. Pedas dia naik slow-slow je tapi steady lah. And pedas dia boleh enjoy tapi tak terlalu menyengat. Ni yang terbaru, nasi goreng sambal gepuk. Yang ni pun padu sebab nasi dia digoreng dengan sambal gepuk tu. Pedas dari sambal gepuk tu memang buatkan nasi goreng ni bagi satu rasa kick pedas tapi still nak lagi. Selain gepuk, korang wajib try laksa Penang dia. Kuah pekat, ada rasa masam, pedas, lemak, cukup balance. Ni laksa dia pun dipotong pendek-pendek, so senang lah nak makan. And sayur dia memang selambak. Siapa yang suka sayur tu confirm tersenyum lebar. Untuk kuah laksa dia memang cukup rasa. Cumanya kuah dia agak sedikit. Untuk yang suka kudap-kudap, kat sini ada inoki goreng tau. Rasa dia crispy, ringan and ada pedas-pedas manis macam tu. And tekstur kuah pecicah dia agak cair tapi rasa dia tu ngap. So memang sesuai lah makan dengan enoki yang rangup tu. Nak yang manis-manis? Try lah buku pandan. Rasa dia lemak manis, ada aroma pandan yang wangi. Santan dia smooth, isi kelapa pun lembut. Jelly pun banyak, memang tak kedekut langsung. Kali suap tu rasa lega. Sesuai sangat lepas makan pedas. Overall, adik-beradik Jamal recommend korang try Gepuk Ika ni. Bawa lah family, kawan, jiran kiri kanan korang. Kalau sedap, bagi tahu member. Kalau tak sedap, bagi tahu owner. Sebab Adik dah Kak Jamal approve.